Kicap. Malulah, you memalukan komuniti sendirilah. Ada orang yang meninggal tu, yang kebakaran beberapa insiden, kau cakap karma kepala bapak kau. Kalau you punya family member meninggal tu, kau cakap karma ke? You orang pergi sembahyang Tuhan ke atau setan ke? Sorry tu minta maaf lah. Sebab tu, binalah you punya tempat ibadah tu yang bertauliah. Bukannya curi tanah orang, ceroboh tanah orang. Lepas tu kau cakap karma sebab tu orang tu meninggal. Kepala otak. Memang you orang bukan manusia lah. You orang ni boleh dianggap sebagai binatang kicap. Tak ada otak. Memang tak ada manusia punya orang lah lu orang. Mengapa you orang duduk Malaysia? Curi tanah orang. Lepas tu tuan tanah minta tanah. Tak mau bagi. Apa? Itulah masalahnya. You orang yang tempat ibadah haram ni memang ajaran sesat lah. Sebab tu otak pun sesat. Kepala otak pun berkicap. Kau punya pemikiran pun berkicap. Haram. Itu kau cakap happy Orang tengah menderita, kau cakap itu karma. Don't worry. Yang curi-curi tanah tu, yang penceroboh tanah, don't worry. What goes around will comes around, karma akan kena. Kalau tak kena ke engkau pun, you punya family member akan kena. You tunggulah, brother. So, baguslah. Inilah orang cakap segelintir komuniti dalam Malaysia ni happy sangat. Orang dah meninggal, kau dah happy sangat. Inilah you punya ajaran. Itulah saya cakap, korang ni betul-betul sembahyang Tuhan ke, setan ke, kita tak tahulah. Terbaiklah.